Oh, and then you want to go. Where you want to go? Just Singapore. What do you do? I want to. You just go around Malaysia or something? Yeah. Just on the... Okay, thank you. Have a good day. Penat lah juga, tapi minat Pada Colombo ni. dari Shah Alam. Di Salam. Oh. Tapi dah hari keempat. Tidur-tidur lah. Tak adalah sehari sampai sini. Kan nak masuk Singapura. Kalau ada rezeki saya masuk Singapura lah. Kalau tak ada, tak masuk lah. Sampai JB balik naik bas. Okay. Jalan dulu nanti. Aku dah potong dah masalah itu rupanya. Aku tak tahu bila aku potong. Tahu-tahu dia lalu ke tepi aku. Dia dah pergi Singapura. Kalau ada rezeki jumpa kat Singapura. Pening juga nak masuk JB ni. Aku tak tahu macam mana nak masuk. Tadi aku lalu apa, hampir-hampir lalu highway lah. Tapi nasib dia letak signboard basikal tak boleh lalu. Highway di mana-mana lah Johor sekarang. Sampai aku pun dah tak tahu mana nak pergi lah. Letih juga nak masuk JB ni. Highway naik turun. Lagi 5 km. InsyaAllah sampai di stesen bas Lakin. Aku mencari bas untuk aku balik Busa. Rupanya tak ada semua bas yang boleh masuk basikal. Dia kata ada 3 bas. Arah Kemuar ada? Arah Kemuar masih ada? Bas Kemuar. Dia tak pasti, dia tanya security. Aku baru first time datang sini. Mana nak tahu. Okay, aku pakai best ni kot. Ingat aku kerja sini. Mampus. Aku suruh brother ni jaga basikal aku. Masih lah jaga basikal. Kita tengok tiket. Terima kasih banyak. Kalau tak pisang tak tahu nak tak mana. Terima kasih. Dia tolong jaga. Baik. Allah Akbar. Berat dia. Kat 2 guys. Bawa naik basikal. Dia sambung lagi sikit. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Bawa basikal tadi di atas. Malam ni ada tempat tidur yang selesa. Boleh bawa basikal? Boleh bawa basikal. Yang boleh cepat. Besok nak jalan jauh lagi, jadinya kita kena rehat dengan betul. Ya, rehat dulu. Terima kasih. Selamat sampai ke Johor Bahru. Esok aku akan ke Singapura insyaAllah. Sekarang ni aku nak rehat, aku nak tidur. Esok aku nak sambung kayu lagi ke Singapura. Last checkpoint tunggu ke 45.